Assalamualaikum, selamat petang. So sebelum ni kita cuba ramkan telur angsa, tapi tak ada rezeki. Kesemua 12 biji tak menetas, sebiji pun tak menetas. Okey, tak apa, kita balik ke pakar jalan. Kita ram telur ayam. So kat sini ada 35 biji telur ayam campur-campur. Yang putih ni telur ayam hutan. So yang colouring campur-campur ni ada telur ayam kampung kacuk, ada telur Rhode Island Red, dan ada juga telur light Sussex. So jumlah semua sekali 35 biji. 35 biji, jangka masa pengeraman telur ayam selalunya 21 hari. So apa yang Abang buat untuk memudahkan monitoring, kita marking lah telur ni, kita marking tarikh. Selalunya Abang marking macam ni je. So hari ni 24, kita start ram dalam 1. So 21 hari maknanya 14 bulan 2. Tarikh menetas 14 Februari. So 3 hari sebelum menetas kita akan stopkan rolling telur. So 3 hari sebelum 11 Februari. Tanda sebiji je cukup. Yang lain tu tak ya, tanda banyak-banyak. Sebab apa? Sebab kita masukkan ikut batch. So batch ni 35 biji. So sebiji ni sebagai marking untuk kita senang nak monitor. Itu saja nak cerita. Sekian, terima kasih. So kita tunggu hasil dia 21 hari kemudian pada 14 November nanti. Sekian, terima kasih.